Abu Dhar kata apa? Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, yang nyawa saya di dalam tangan Allah, saya tidak akan meninggalkan Mekah sehinggalah saya melaungkan dengan suara yang kuat akan dakwah yang benar ini kepada orang Quraisy. Sebelum sempat dia beredar daripada tempat tu, orang Mekah majoriti bukan Islam ni semua bangkit, rumun dia, pukul dia, sehingga kata Abu Dhar, mereka memukul itu untuk membunuhku. Dia tahulah pukul nak bagi pengsan dengan pukul bunuh ni, dia tahulah. Mereka memukulku ketika itu kerana aku melaungkan kalimah la ilaha illallah. Hari ketiga baru dia tanya, main sini kenapa wahai Abu Dhar? Abu Dhar pun kata, kamu kena janji. Kalau saya bagi tahu, kamu kena rahsia dan janji untuk tolong saya. Maka Sayyidina Ali pun janji, aku janji untuk rahsiakan kedatangan kamu dan akan tolong kamu. Dia pun cerita, aku datang ke sini untuk berjumpa dengan seorang Nabi baru. Aku nak dengar sendiri daripada mulut dia apa yang dia cakap. Nabi ni apa yang dia seru dan apa yang dia ajak orang ramai buat. Abu Dhar waktu tu Sayyidina Ali pun cukup seronok, cerita tak habis berkenaan dengan Rasulullah. Dia pun cerita apa satu Nabi ni macam ni, Nabi ni macam ni, Nabi ni macam ni. Sayyidina Ali pun kata, apabila menjelang pagi kamu ikutlah ke mana yang saya tuju. Jika saya mendapati sesuatu yang saya bimbang kepada kamu, saya akan berhenti menuangkan air. Jika saya meneruskan perjalanan, ikut saya masuk ke tempat yang saya masuk. Maksudnya tuan, di Mekah Nabi ada satu markas yang selama 13 tahun pusat kegiatan dakwah Rasulullah di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam di pinggir kota Mekah, tidak diketahui oleh seorang pun yang bukan Islam. Hebat anda. Waktu tu orang kan ramai apa semua, tapi cara Rasulullah SAW menyusun dakwah, Nabi rahsiakan tempat tu, tempat untuk berjumpa dengan semua orang sahabat yang dah Islam dan untuk ajak tentang Islam. Maka Ali pun pesan, sekali lagi hang ikut, kalau aku nampak benda yang bahaya aku buat tuang ayak, hang jalan pergi ikut lain. Aku habis tuang ayak, hang ikut balik. Kalau aku baling batu belah kanan, macam itulah. Sampailah kalau aku tengok masuk dalam satu, hang tengok aku masuk dalam satu rumah, cepat-cepat masuk dalam satu rumah. Kerahsiaan pada zaman dulu Nabi ajak para sahabat. Ringkas, senang saja. Abu Dhar masuk, jumpa, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Abu Dhar merupakan orang pertama yang memberi salam kepada Rasulullah SAW dengan ucapan salam yang diajar oleh Islam. Dan salam kita duk bagi hari ini ni, hak salam kita duk bagi hari ini, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa semua tu. Abu Dhar orang pertama, walaupun dia membesar dalam satu kampung, kawasan penempatan yang ramai orang-orang yang tak elok. Tuan-tuan tengok, Abu Dhar boleh menjaga hati dia, kebersihan dan fitrah hati dia, dia juga bersih. Bahkan bila dia jumpa Nabi, dia adalah orang pertama yang sebut Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, tuan-tuan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab dia bila orang bagi salam, kita jawab yang lebih baik. Kalau dia bagi salam Assalamualaikum, kita jawab Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Allah ajak dalam Quran untuk kita menjawab salam dengan jawapan dan balasan yang lebih baik, dan begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudah Abu Dhar pun masuk. Dia tanya, wahai Muhammad, apa yang kamu ajar, apa yang kamu sampaikan, apa prinsip agama ini? Nabi pun baca Quran, baca tanpa berlengah. Habis Nabi baca, Abu Dhar peluk Islam, mengucap
asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Habis, senang je. Sebab apa? Sebab tempat untuk mengisi iman itu telah sedia ada, itu adalah bersih, duk bersih, maka mudah untuk masuk iman. Dia pun masuk Islam. Kemudian Nabi pesan kat dia, jangan cerita kat siapa kamu sudah Islam. Itu zaman dulu, konteks zaman itu, bukan zaman ni tuan-tuan, no? Zaman ni ataupun lepas pada fasa Mekah, Nabi sampai Madinah, Islam sudah disebar secara besar-besaran dan sebagainya. Di Mekah tu Nabi pesan kat dia, tuan-tuan, no? Nabi pesan tu untuk zaman tu saja. Nabi kata jangan cerita. Nabi tak bagi, dia sebar di Mekah. Jangan kamu ceritakan keislaman kamu pada siapa pun di Mekah, kerana saya bimbang mereka akan membunuh kamu. Bunuh, tuan-tuan, bunuh. Nabi hidup dalam satu negara menyebarkan Islam. Bahkan bumi pertama Nabi bertapak untuk mula menyebarkan Islam adalah satu bumi yang penduduknya mengancam Rasulullah, andai kamu menyebarkan Islam, kami ubut kamu dengan bunuh. Bukan jentik telinga, bukan ubah kerja, bukan buang pekerjaan, bukan pindah tempat kerja, bunuh. Nabi kata, Abu Dzar, kalau kamu sebarkan Islam di sini, kamu iklankan keislaman kamu, saya khawatir mereka akan bunuh kamu. Abu Dzar kata apa? Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, yang nyawa saya di dalam tangan Allah, saya tidak akan meninggalkan Mekah sehinggalah saya melaungkan dengan suara yang kuat akan dakwah yang benar ini kepada orang Quraisy. Tuan-tuan nampak jitu iman orang dulu sahabat. Hari pertama masuk Islam, hari pertama dia kata dia takkan tinggal kota Mekah sehinggalah dia isytiharkan Islam dan dia sebarkan dakwah untuk kali pertama di bumi Mekah. Dia pun pergi ke Kaabah, dia pun sebarkan, aku nama sekian-sekian, aku dah memeluk agama Muhammad dan aku arahkan dan aku dakwah kamu semua, sampaikan kepada kamu semua untuk memeluk agama ini. Sebelum sempat dia balik, sebelum sempat dia beredar daripada tempat tu, orang Mekah majoriti bukan Islam ni semua bangkit, rumun dia, pukul dia, sehingga kata Abu Dzar, mereka memukul itu untuk membunuhku. Dia tahulah pukul nak bagi pengsan dengan pukul bunuh ni, dia tahulah. Mereka memukulku ketika itu kerana aku melaungkan kalimah la ilaha illallah untuk membunuhku. Lepas pun pukul dia sampai duduk tak boleh bangun, datang Abbas bin Abdul Muttalib, ponakan Nabi Abbas. Dia mai waktu tu dia belum Islam. Abbas ketika tu belum Islam, ponakan Nabi, bukan Abdullah bin Abbas. Abdullah anak dia, Abbas ayah, dan dia adalah ayah saudara Rasulullah. Abbas pun main. Abbas kata, celaka, binasa lah hampa semua. Hampa duk pukul satu orang daripada kabilah Ghifar, dan Ghifar ni adalah laluan wajib yang hampa kan lalu setiap kali hampa nak bawa barang dagangan hampa pergi ke Syria. Mereka pun dandan lepas dia, tuan-tuan, tempat wajib kena lalu kabilah tu. Mereka pun lepas dia dah terterak di situ. Abu Dzar dah duduk di situ. Kemudian dia pun pergi jumpa Nabi dalam keadaan tu separuh sedang tu. Bila dia sedang, dia pergi jumpa Nabi. Bila mai jumpa Nabi, Nabi tengoklah erok tahun ni, darah luka tahun ni, cari kulit tahun ni dan sebagainya. Nabi kata kat dia, bukankah aku dah larang kamu mengisytiharkan Islam? Nabi kata, aku dah larang dah kan? Dia kata, ya Rasulullah, ini tekad saya. Kemudian Nabi kata, kembalilah kamu kepada kabilah kamu. Nabi suruh dia balik ke kampung kamu. Kampung dia lah Ghifar, ramai di sana. Sebarkan Islam. Nabi kata, sebarkan Islam. Apabila kamu mendapat berita kemenanganku, datanglah berjumpa denganku. Tuan-tuan tengok, Nabi kata, nanti bila hang dengar kata aku dah menang, waktu tu mailah jumpa aku. Yakinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada janji Allah bahawasanya perjuangan Islam akan menang di atas muka bumi ini. Sebelum berlakunya kiamat pun Islam akan tertegak dan Islam akan memimpin bumi ini. Tuan-tuan, Nabi dah wafat. Sekarang kita tengok seluruh dunia orang menghina umat Islam.
di Assam, India, di Kashmir yang terbaru, Afrika Tengah, orang bunuh, bakar, kerat orang Islam hidup-hidup. Akan tetapi yakinlah, seperti mana Nabi SAW meyakini kemenangan, walaupun ketika tu yang orang yang baru masuk Islam tak sampai 20 orang, tetapi Nabi memberikan harapan yang cukup tinggi, bukan setinggi gunung, bahkan harapan hak Nabi bagi tidak ada penghujungnya. Nabi kata suatu hari Islam akan memerintah bumi ini. Yakin. Nabi kata, wahai Abu Dhar, ketika kamu mendengar kemenangan Islam, datanglah berjumpa dengan aku. Bila? Waktu Islam memerintah di Madinah. Di Madinah. Abu Dhar pun balik. Dia balik, dia mula berdakwah. Di Mekah pun dia mula dakwah, tambah balik kampung ya. Dia balik, dia jumpa adik dia, aku dah Islam. Aku dah Islam. Adik dia pun kata, kalau macam tu aku masuk Islam. Pergi jumpa ibu depa. Bagi tahu ke ibu depa, mak, bumi ni Allah yang cipta. Mak, bumi ni Allah yang letakkan. Cara hidup macam mana yang kita kena ikut. Cerita kat mak dia, akhirnya mak dia dengan mudah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Satu keluarga masuk Islam. Ni Abu Dhar ajak kita. Abu Dhar ajak kita. Kalau malam ni kita saja yang datang ke masjid menjadi tetamu Allah, pastikan selepas ini isteri kita juga datang ke masjid menjadi tetamu Allah di rumah Allah. Kalau malam ni kita dengan isteri kita tapi anak-anak ada di rumah, pastikan selepas ini mereka juga mendapat rahmat Allah sebagai tetamu Allah. Alangkah bahagianya selepas alam dunia ini kita bertemu dan berhimpun bersama keluarga kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seronok tak tuan-tuan? Seronok. Kita hidup di dunia hari ini, kita berasa, ya Allah, nak duduk dengan isteri dan anak-anak ni sampai bila-bila. Itu permintaan kita. Padahal Allah telah pun menjawab di dalam Quran. Rasulullah SAW telah pun menjawab di dalam hadis yang begitu banyak. Kalau kita beriman, isteri kita beriman, anak-anak kita beriman, kita akan duduk sekali di sana nanti.